Pancing! Aku dia harga kuih. Lelaki semua sama. Dah lah aku janji dengan adik aku nak balik awal. Siapa ni kan? Budak tu kalau mengajuk letih aku nak melayan. Woi! Apa yang kau nak merungut sangat ah? Bas aku terlepas. Aku nak balik kampung. Nak naik Grab tak cukup duit. Itu je duit aku tinggal. Chill lah, bas je pun. Hidup ni cuma tenang je. Bawa banyak bersabar. Boleh tak? Kau tu buat apa situ? Aku tunggu bas ke Johor. Tapi tak sampai lagi. Itulah bas yang terlepas. Hah? Ya Allah! Ujian apa keadaan aku ni? Aku tak boleh terima. Aku depres. Tadi suruh aku tenang. Sekarang dia yang meroyan. Abaikan. Kau buat apa mangkuk? Goda orang bawa kereta lah. Barulah orang bagi naik free. Dengan muka berbunuh rupahan tu, kau ingat ada orang nak bagi tumpang ke? Mulut kau memang minta tahi, kau tahu tak? Kau ingat aku takut? Nak gaduh merah. Kau nak lagi? Aku mengalah. Dah, jom kita jalan-jalan. Mana tahu ada orang nak bagi tumpang. Bulan puasa ni ramai yang baik. Walaupun aku tak suka jalan dengan lelaki, tapi jom. Tapi jap. Kau nak pergi ke mana? Aku nak pergi Johor lah. Kan bas terlepas tadi dengan Johor. Johor juga? Muka tak macam orang Johor pun. Habis tu, kau nak aku tampal gambar Jabatan Johor ke Singapura kat dahi, aku nak percaya? Garang! Aku semedang kau cari baru tahu. Dah, jom gerak. Orang tak ada nama. Tu orang kata. Nama aku Hans. Sumpah tak tanya. Aduh. Dah, jom pergi rider. Assalamualaikum adik manis. Seorang je ke? Boyfriend tak marah ke tegur ni? Itu kan lelaki. Apa yang kau guna ayat buaya dekat lelaki? Waalaikumsalam. Kau kenapa ni? Kita orang terlepas bas bang. Boleh tahu tak abang nak ke mana? Melaka. Nice. Kita orang nak ke Johor. Saya bagi abang tumpang kita orang nak. Bapak tak malu muka. Macam tu je kau minta. Habis tu, kalau duit nak bayar. Betul juga. Abang jangan risau bang. Saya janji, waktu abang drive, saya dah tidur. Nak ke Melaka pun tak dapat ni. Kereta ni pula buat hal. Buat hal? Kereta bajet gaduh ke? Hey! Kereta tu rosak. Apa yang benda ubi sangat kau ni? Bang, kereta abang rosak apa bang? Entahlah. Aku pun stres terhadap benda ni. Taklah tahun ni pun tak dapat nak gaya dengan bini aku lagi. Maksud abang? Macam mana kerja? Masalah duit. Masalah hidup ni. Prinsip duit lebih. Kadang-kadang kita kena korbankan hidup ni untuk kebahagiaan anak bini. Aku tak balik beraya tak apa. Dapat bagi anak bini balik beraya kat kampung pun dah bersyukur. Yang penting dia orang bahagia. Dan antara benda yang paling aku bersyukur ialah isteri aku. Dia faham diri aku. Dia tak merungut. Dia tak meroyan kat media sosial. Bagi tahu satu dunia yang lelaki ni penuh kekurangan. Walaupun aku malu dengan dia aku sendiri, dia tetap setia dengan aku. Moga abang kena malapetaka. Tak maaf bang Semoga terus kuat semangat tau. Kita nak tolong pun, kita tak boleh buat apa juga ni. Tak apa. Allah dah susun cantik dah semua ni. Nanti adalah tu dia hantar penyelesaian. Yang penting, kita usaha. Jom gerak. Jom. Jaga solat jangan curang. Kau ni kerja nak kena pukul dekat orang je. Dah jom gerak-gerak. Jom. Macam mana kita ni? Jauh lagi Johor, sekarang baru kat KL. Selangor! Shah Alam ni Selangor. Sejak bila Shah Alam ni jadi Kuala Lumpur? Alah, lebih kurang lah tu. Masa aku study ATM Shah Alam dulu, kalau orang tanya cakap je tu KL. Senang faham. Sebabkan nak senang faham kau lah orang jadi salah faham, kau tahu tak? Tak pada muka pecah. Sibuk kacau tepi kain orang. Bila masa aku jaga tepi kain kau? Nak kena pijak lagi ya? Maaf Abang Long. Maaf. Harap-harap ada lah orang nak tolong kita. Bila masa ada kereta depan ni? Aku pun tak tahu. Hello brother! Hello brother! Long time no see! Yeah, I miss you brother!
Korang dua kenal ke? Tak. Habis tu apa yang mesra sangat? Kita laki mudah ngam. Betul tak? Apa-apa je lah. Korang nak pergi mana ni sebenarnya? Kita orang nak pergi Johor tapi terlepas bas. Lah, nice. Aku pun nak pergi Johor ni. Nak pergi rumah janda Jamilah. Kau buat apa rumah janda? Ngorat lah, apa lagi? Aku memang suka janda. Ni tengah proses nak ambil hati family dia ni. Kalau dapat kahwin dengan dia, bahagia aku. Nice! Rosak betul tu ketul ni. Apa tunggu lagi? Jomlah. Tapi kau drive. Aku malas. Lai! Baik aku! Cepatlah sikit masuk! Driver, cepat. Alright. Ni manual kan? Manual, semi auto. Wish. Ni pakai minyak ke pakai bateri Panadol? Tiba-tiba adik kau klinik. Tidur pula dia ni. Muka je bengis tapi cepat penat. Abaikan dia, brother. Brother, doakan aku moga ada jodoh dengan janda Jamilah. Moga korang berjodohan. Amin. Tapi aku tengok kau happy je. Mesti family dia suka kau kan? Tak adalah, ni actually first time tau aku nak jumpa family dia. Aku harap sangat family dia boleh terima aku lah. Kalau tak terima? Rento lah. Tapi aku rasa family dia terima. Kau kaya kot. Tengok kereta warna kat dalam warna coklat. Dah macam warna tahi. Kaya tu kaya, tapi kaya tak bermaksud kau dapat miliki segalanya. Dulu pun aku fikir bila dah kaya aku dapat segalanya. Tapi apa aku dapat? Keluarga huru-hara, isteri dah berpisah, kawan-kawan ramai hilang. Hidup ni stres je. Tapi Alhamdulillah, selepas aku susun balik hidup aku ni, aku dah cuba mencari kebahagiaan sebenar. Aku berharap Jamilah akan hidup bahagia dengan aku. Yeah! Selepas hadap jam berjam-jam, dah sampai pun rumah si muka pecah ni. Sila keluar kau. Terima kasih sangat-sangat hantar aku. Walaupun mulut kau orang hajar. Asal keluar juga, brother. Tak sampai lagi rumah kau kan? Nak hantar dia ni je. Walaupun aku tak suka dia, tapi satu hari ni dia teman aku. Nak berterima kasih. Mantap, brother. Buat baik selalu, buat jahat sikit-sikit enough. Inilah rumah aku. Wow, besar. Alhamdulillah. Tapi kau duduk kampung dengan siapa? Adik aku. Dia sekolah lagi. So duduk kampung je lah. Kita orang berdua je. Mak ayah kita orang dah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis tu siapa jaga dia kalau dia masih sekolah? Ada mak saudara aku tengokkan dia. Tapi aku meluat lah dengan dia. Hari-hari ada je benda nak gaduh. Tapi bila jauh ni, rindu lah pula. Biasalah tu. Nama pun adik-beradik. Gaduh teruk macam mana pun mesti berbaik juga. Air yang dicincang takkan putus. Betul-betul. Asal kau tanya? Saja suka tengok orang ada keluarga. Maksud kau? Rumah ni kau kata besar. Apa guna kalau hidup seorang diri? Ayah, mak, abang, kakak aku semua meninggal masa kemalangan 7 tahun lepas. Aku je terselamat sebab aku kat asrama masa tu. Yang diorang tinggal cuma rumah ni. Beribu kenangan kat rumah ni. Tapi kenapa kau nak balik kampung kalau tak ada siapa-siapa? Aku nak juga balik kampung. Saja nak kenang balik kenangan masa ada family dulu. Masa mak aku masak kat dapur, ayah aku siram pokok kat luar, abang aku basuh kereta, kakak aku study. Semua tu kenangan terindah bagi aku. Kau patut bersyukur. Kau masih ada keluarga. Kau ada adik. Hargai adik kau ketika dia masih ada. Jangan bila dah tak dapat dengar suara dia, baru kau nak menyesal. Dalam hidup ni, kita selalu kejar kesempurnaan. Sehingga kita lupa yang kita ada sebenarnya sudah cukup sempurna. Ada yang sanggup buat apa-apa sahaja demi keluarga bahagia. Ada yang cuba cipta kebahagiaan yang baru. Dan ada yang terus rindu kebahagiaan yang lepas. Hargai setiap kenangan. Abang,
Manalah bubu adik? Abang balik pun menumpang. Manalah sebab beli. Budak-budak Gen Z ni suka betul lah Baba. Lah bubu bang. Lah bubu. Lah Baba datang mana pula? Ish abang ni. Maaflah, nanti abang belikan, okey? Betul ke? Yes! Okey. Abang nak makan apa? Adik masakkan sekarang. Jangan. Masakan kau kalau tak hancur, mesti hangus. Aku di sini takkan letih untuk mengejar mimpi-mimpi. Aku kan tetap tegar berdiri jalani hidup ini. Biar kata orang ku gimana, aku tak peduli whatever lah.